Kau dah kaya, diam-diam dah lah, kan dah kantoi. Semasa pandemik COVID-19, seorang rapper bernama Nuk Bizzle jumpa lubang nak cepat kaya. Dia gunakan identiti orang lain, scam duit bantuan kerajaan. Dia buat 92 tuntutan palsu melalui EDD, Employment Development Department. Dia macam BRIM lah, Bantuan Rakyat Satu Malaysia, dan dia berjaya kaut 1.2 juta dolar, 5 juta ringgit. Member dah kaya, tapi tak boleh duduk diam. Member nak flex juga kepuk-kepuk dia. Tak puas hati lagi, dia buat lagu rap, terus terang bercerita pasal cara dia tipu duit bantuan kerajaan tu. Tak payah niaga, tetap steady. Duit naik macam saham hari-hari. Aku tengok vid Kak Cik Yah nak copy resepi dia. Dia cakap mula-mula minyak dah panas, lepas tu kita tumis biji sawi. Tak dengar apa sudah. Tak ada hujan, tak ada ribut, acar limau dia siap sudah. So dalam music video dia siap tunjuk surat bantuan kerajaan tu. Berkepuk-kepuk, bro tak cover tu. Lepas tu macam dia dah tahu polis tengah cari dia, dia lari ke luar negeri. Tapi dia kantoi juga lepas kena tahan polis trafik sebab speeding. Dia kena 6 tahun penjara. Moral of the story, jangan tipu, lepas tu buat lagu. Buat malu.